ramai mesej masuk, tag saya. Saya pun cakap apa benda ni, Syafiqah tanya. Saya pun tengok dalam guru tanya apa ni best employee. Saya cakap wow betul ke? Saya pun macam tak percayalah sebab kita biasa-biasa pergi kerja, tak ada pergi kerja balik kerja je kan. Tak ada bagi yang terbaik kepada Ion lah maksudnya masa tu. Tapi dah rezeki kot, mungkin dah tercalon rasanya tu. Hai Kak, this for you. Terima kasih. Today. Thank you. Okay, this is your moment today. Alah, nak nangis pula dah. Thank you so much. Be my part of team. Staff yang baik. Yang boleh buat semua. Support saya dekat dalam team. Sentiasa okey dan dia pandai buat magic untuk saya. Okay. Setiap order tu dia fulfill tanpa gagal. Okay. Dan by the way, good luck. Sentiasa doakan berjaya selalu. Terima kasih, Mak. I love her so much. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Jodi. Saya sebagai senior cashier telah berkhidmat dengan Ion selama 6 tahun di Ion Bandar Dato' On. Untuk yang permulaan saya sebagai cashier, saya melayan pelanggan seperti biasa. Customer datang, kita akan greet dengan customer. Kita bagi smile, greet and thank you kepada customer. Job start saya yang sebagai senior cashier, saya melakukan seperti buat void, audit klinik, buat adjustment untuk detail lah. Paling saya suka buat charity. Macam customer datang beli barang banyak-banyak tu saya memang paling suka lah. Macam contoh Istana lah, dia suka shopping sebulan memang 10k, memang estimate lah. Saya akan kumpul barang-barang dia datang beli dan rasa happy lah sebab kita boleh bagi perkhidmatan yang baik kepada customer regular saya lah. Okey, cabaran yang paling terbesar buat charity untuk bulan puasa lah. Pada tahun lepas yang nak 60k, nak kena hantar delivery, nak packing barang tu memang mengambil masa lah. Saya dengan tim saya bertukar lumus nak siapkan, memang samalah dengan tim Foodline, tim sama-sama adakan barang yang customer nak lah tu. Saya tak pernah rasa give up lah sebab saya nak yang terbaik untuk Ion lah. Saya akan bagi yang terbaik lah. Tak kira lah walaupun customer tu beli 10 beras ke, saya akan bagi yang terbaik lah. Maksudnya saya akan keluarkan apa yang ada di backroom ke, saya akan sendiri akan layan customer tu yang bagi yang terbaik lah. Penat kerja stres, saya rasa saya bekerja, masuk kerja saya buat kerja. Habis kerja, saya tinggalkan tempat kerja. Maksudnya tak ada bawa balik. Saya rasa saya riliskan apa yang betul. Ataupun saya berkongsi dengan kawan saya. Oh, stres lah. Tadi customer ni marah saya. Macam tu je lah. Dah cakap-cakap dengan kawan. Okey, hilang stres. Macam tu saja. Okey, customer marah ni dia biasalah dia datang, dia tak tahu punca. Jadi kita dengar dulu apa dia cakap. Saya dengar dia cakap semua, luahkan perasaan dia, baru saya akan explain dengan dia. Baru dia boleh dengar. Jadi bila dia dah luahkan perasaan tu, dia tak adalah rasa stres sangat kan. Jadi okey cik, solutionnya cik kena pergi juga dekat tempat yang ditujunya lah macam tu. Jadi dia rasa okey, baru dia boleh tenang sikit. Okey, bagi yang kena tegur tu, saya ambil benda tu bagi positif lah. Untuk cara saya tukar balik apa yang cara saya bekerja lah. Mungkin dia tegur sebab saya salah interaction kan. Jadi dia rasa okey cik, daripada situ kita kena bagi yang terbaik lah. Maksudnya dia tegur sebab dia sayang kita. Bagi saya lah. Sangat gembira lah dapat tahu yang saya dapat best employee. Lepas tu dapat pergi Jepun, lepas tu seronoknya. Ya betul, first time pergi Jepun. Sangat seronok. Keseronokan di Jepun, makan dia sedap. Lepas tu dapat pakai baju kimono tu. Jelah tak pernah cuba kan. Jadi macam wah, pergi negara orang yang sangat bersih. Jadi kita tahu dia punya culture lah. Saya sangat sedih lah sebab seorang manager memang paling support saya lah. Dia sangat caring tentang saya. Dia nak anak-anak dia the best. Tu yang saya the best lah. Manager paling seronok. Wow.
store manager saya. Okay, dia Syafiqah, terima kasih atas komitmen dan didikan yang telah diberikan. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua perkara yang dilakukan. Anda sumber inspirasi kami semua. Tahniah, keep up the good work. Dalila Video. Store manager saya, Cik Dalila. Thank you Cik Dalila. Fika memang yang terbaik. Teruskan jadi yang terbaik. Komunikasi yang baik, bijak menyelesaikan apa jua masalah. Leadership yang sangat strong. PE from Produce Leader. Thank you PE. Selamat maju jaya Pika. Terima kasih untuk tunjuk ajar selama ini. Banyak membantu dalam segala hal. Mengajar dengan penuh kesabaran. Sentiasa memberi kerjasama di dalam tim. Semoga kita berjaya bersama-sama di dalam ION. Tahniah Sister Bella from Cashier Team. Thank you Bella. Wah, ini adalah chief cashier saya, Cik Nur Aidil Syafiq. Dia Syafiqah. Tahniah di atas pengiktiraf sebagai pekerja cemerlang, dedikasi, komited dan prestasi yang menjadi inspirasi kepada semua. Syabas atas kejayaan ini membuktikan kesungguhan serta kecemerlangan anda dalam setiap tugas. Teruskan menjadi contoh dan menaikkan nama ION. Tahniah, semoga kejayaan anda sentiasa mengiringi anda. From your dad, Aidil Syafiq, chief cashier kita. Just believe, positive, private, magic dream, be kind, enjoy this sweet moment. From CCM saya, Cik Nur Haslinda, mak saya and the best one. Thank you. Tak ada cakap apa lah dengan mak, sedih. Sangat seronok. Saya rasa sangat terharu sebab saya ada kawan-kawan satu tim walaupun bukan daripada tim cashier team. Semua store di BDO saling rapatlah, masuk dia daripada manager store, daripada admin team, full line, support, JMS, hotline, semua customer care. Jadi kita berkomunikasi dengan tim yang baiklah untuk selesaikan masalah. Bagi benda yang terbaik. Kita bagi baik, kita akan dapat yang baik. Itu je saya punya prinsip. Jangan kata tidak lah. Apa yang orang bagi, kita buat, terima cabaran tu.